Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat berpuasa dan tak lama lagi dalam beberapa jam kita akan berbuka puasa. Okey, menu yang sangat simple, cepat masak dan cepat siap lah. Okey, kalau ada daging lembu kita guna daging, tapi daging lembu tak ada kita guna ayam. Ayam ni kita potong kecil-kecil dan kita masukkan ke dalam kuali. Kemudian kita masukkan sedikit garam dan juga serbuk kunyit. Masukkan sedikit sahaja garam sebab nanti kita nak guna kicap ya. Masakan ni seakan-akan seperti kita masak kicap lah. Sebab kita menggunakan kicap. Okey, masukkan sedikit serbuk kunyit. Okey, kita renihkan dia sehingga dia mengeluarkan air ya. Okey, kita tunggu sebentar. Kalau ada daging lembu lagi sedap ya kawan-kawan. Daging lembu ke, daging kambing ke. Okay, kita boleh letak sedikit air. Bismillah. Kita renihkan ayam ni biar dia sampai masak ya. Biar masak. Okey, dalam video ni kita tak perlu letak bawang merah, tak perlu letak bawang putih. Simple je kan. Okey, cuma kita letak bawang Holland sahaja. Kita tunggu sehingga dia punya kuah dia ni hampir kering. Okey, dah nampak dah hampir kering. Bolehlah kita masukkan sedikit minyak masak. Bismillah. Okey, seterusnya barulah kita masukkan kicap juga ya. Masukkan kicap lemak manis Faiza, lemak manis ya. Okey, video ni bergoyang sebab sebelah tangan pegang phone, sebelah lagi pegang botol kicap. Saya punya ring saya punya tempat pemegang phone tu patah, jadi tak boleh guna. Terpaksa saya guna sebelah tangan, sebelah pegang botol kicap. Okey, kita masukkan sedikit air sebab nanti dia takut hangit ya. Masukkan sos cili. Masukkan sos tiram. Okay, kalau warna dia kurang pekat, kawan-kawan boleh tambah lagi lah. Okay, saya nak bagi dia nampak pekat, kita letak kicap istimewa mudin. Dia akan memekatkan lagi kuah itu. Nampak tu pekat. Warna dia lebih gelap. Okey, kalau ada cube ayam, serbuk patis ayam boleh letak ya kawan-kawan. Saya tak ada. Okey, saya cuma nak letak serbuk perasa. Kita tambah serbuk perasa sahaja. Okey, kita masukkan bawang Holland. Banyak tu bawangnya.
Kalau nak guna cili besar boleh. Saya cili besar tak ada, kita guna cili akar. Okey kawan-kawan, menu hari ini ayam goreng berlengas sudah siap. Okey, boleh tutup api. Okey, menu ni kita makan dengan nasi putih panas-panas tu, dan juga kita gorengkan telur mata kerbau. Dua jenis lauk ni pun sudah cukup. Tapi semalam saya tambah masak sardin. Masak sardin berair macam tu je. Alhamdulillah.